Pertama, mari kita mengenal dulu dengan pengertian daripada kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi ini merujuk kepada keupayaan seseorang untuk menyampaikan, menerima dan memahami maklumat dengan jelas dan berkesan. Ia melibatkan pelbagai aspek termasuk komunikasi lisan, tulisan dan tulisan, iaitu non-verbal. Kemahiran ini sangat penting dalam perniagaan, khususnya dalam menarik perhatian pelanggan dan juga orang ramai. Kemahiran komunikasi perniagaan yang efektif terbahagi pada 6, iaitu yang pertama, kemahiran komunikasi interpersonal, iaitu komunikasi di antara dua pihak, iaitu peniaga dan juga penerima, iaitu orang yang hendak membeli. Yang kedua, kemahiran pembentangan. Kemahiran pembentangan ini sebagai contoh yang saya beri, membentangkan satu projek kepada rakan sekerja lain. Yang ketiga, pengucapan awam. Pengucapan awam itu dia seperti kita mempromosikan sebuah produk kepada orang ramai di depan khalayak ramai. Yang keempat, kemahiran tindak balas. Kemahiran tindak balas ni iaitu bagaimana penjual itu sendiri hendak membuat tindak balas terhadap apa yang sedang berlaku. Sebagai contoh, tindak balas terhadap pembeli untuk menarik minat mereka untuk membeli produk kita. Seterusnya, kemahiran mendengar. Kemahiran mendengar ini adalah salah satu kemahiran yang penting untuk kita mendapat maklumat yang tepat dan sahih. Seterusnya, kemahiran pengurusan maklumat. Kemahiran pengurusan maklumat ini ialah bagaimana untuk kita mengurus maklumat untuk lebih teratur dan juga tidak bercampur dengan maklumat yang lain. Seterusnya, kita akan bergerak kepada ciri-ciri komunikasi perniagaan yang efektif. Ada 7 ciri-ciri, iaitu 7 C. Yang pertama, completeness, iaitu lengkap. Mengandungi semua maklumat yang diperlukan oleh penerima untuk membuat keputusan atau memahami mesej tanpa memerlukan penjelasan lanjut. Iaitu di sini dimaksudkan maklumat yang hendak disampaikan itu ialah lengkap dan tiada sebarang pertanyaan lanjut daripada pembeli. Seterusnya, conciseness, iaitu ringkas. Hindari penggunaan perkataan atau maklumat yang berlebihan yang boleh mengelirukan pendapat orang. Seperti kita bercakap kepada pembeli itu, tetapi tidak ada kena-mengena dengan barang yang hendak dijual. Seterusnya, consideration, iaitu pertimbangan. Komunikasi yang berkesan mempertimbangkan perasaan dan perspektif penerima, menjadikan mesej itu lebih mudah terima dan relevan kepada mereka. Ini dimaksudkan dengan bagaimana kita sebagai penjual memahami perasaan pembeli, di mana apabila kita menghadapi sesuatu masalah terhadap produk tersebut, kita perlu meminta maaf terlebih dahulu dengan kesulitan yang telah berlaku. Yang keempat, courtesy, iaitu kesopanan. Kesopanan dalam komunikasi menunjukkan hormat kepada penerima dan membantu membina hubungan perniagaan yang baik. Kesopanan ni sebagai contoh kita beri, kita tidak bersikap kasar dengan pembeli untuk mereka expect yang kita ni adalah penjual yang baik dan boleh bekerjasama dengan mereka dengan baik. Seterusnya, clarity, kejelasan. Kejelasan adalah penting untuk memastikan mesej yang disampaikan dipahami tanpa kekeliruan. Gunakan bahasa yang mudah dan tepat. Kejelasan ini sebagai contoh, kita di Malaysia kita ada bahasa kebangsaan kita sendiri, iaitu bahasa Melayu, untuk semua orang senang faham dengan apa yang hendak kita sampaikan, dan juga imbuhan yang betul untuk memudahkan orang lain untuk faham. Correctness, ketepatan merujuk kepada penggunaan bahasa yang betul serta fakta dan maklumat yang tepat dalam mesej. Dan ini dimaksudkan dengan ketepatan ni, kita tak boleh menyampaikan perkara yang tidak sahih dan tidak tepat, kerana ini akan berlakunya kekeliruan dalam pelbagai pihak. Seterusnya, concreteness, iaitu ketegasan. Ketegasan memberikan maklumat yang spesifik dan bukannya umum. Ini memastikan mesej jelas dan meyakinkan. Okey, ini menjelaskan bahawa kita kena memberikan mesej yang betul-betul spesifik untuk pembeli itu faham dengan apa yang hendak kita sampaikan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang tujuan komunikasi di tempat kerja. Yang pertama, iaitu kawalan. Pengurus akan mengawal tingkah laku dan tindakan pekerjanya supaya syarikat lebih teratur
dan juga mendapat mencapai matlamat organisasi syarikat. Komunikasi berkesan akan membantu pengurusan untuk menjadikan pekerja lebih bersedia untuk menerima sebarang tugasan. Seterusnya, yang kedua iaitu motivasi. Motivasi ini ialah peranan rakan sekerja ataupun pengurus untuk memberikan motivasi supaya pekerja itu lebih rasa ianya boleh menyelesaikan tugas. Motivasi ini boleh berlaku dalam lisan ataupun bukan lisan. Seterusnya, yang ketiga, mengimbangi keperluan dan matlamat organisasi. Di sini kita akan nampak macam mana pengurus dan juga orang bawahan membincangkan sama-sama untuk mencapai matlamat organisasi dalam persetujuan yang sama. Seterusnya, kita beralih kepada saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal ni adalah sesuatu proses penerimaan dan penyampaian maklumat yang terdiri daripada dua atau lebih individu. Komunikasi formal ni dibagi membagi ketetapan profesional, piawaian dan proses. Komunikasi formal ni selalunya digunakan ketika waktu-waktu mesyuarat ataupun berjumpa dengan orang-orang yang terpenting di dalam sesebuah organisasi. Seterusnya adalah saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal ada 4. Pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ni adalah daripada pihak atasan kepada pihak pekerja yang bawahan. So, pekerja yang dapat arahan ni daripada atasan ni, diorang akan lebih trusted untuk percaya arahan tu sebab arahan tu dia direct sendiri daripada pengurus tu sendiri. So, dia takkan ada salah faham lah kalau macam tu. Dan maklumat dan arahan yang nak disampaikan oleh pengurus tu, dia akan jadi lebih jelas dan cepat. Atasan boleh hantar maklumat dan arahan ni dalam bentuk bertulis ataupun dalam bentuk lisan. Yang kedua adalah komunikasi ke atas. Kalau komunikasi ke bawah, dia daripada atasan kepada bawahan. Kalau komunikasi atasan, daripada pekerja bawahan kepada pihak atasan. Saluran ni digunakan bagi pekerja tu nak mengemukakan idea yang dia ada, nak menunjukkan hasil kerja dia. Dan saluran komunikasi ini selalunya dibuat ataupun dibincangkan ketika mesyuarat, ketika kursus, seperti itu. Yang ketiga adalah komunikasi mendatar. Komunikasi mendatar ni adalah pertukaran mesej dalam kalangan orang yang sama mengikut autoritinya. Autoriti itu bermaksud kuasa. Saluran komunikasi mendatar ini selalunya bertujuan untuk berkongsi maklumat, menyelaraskan kerja atau menyelesaikan masalah secara dalam kumpulan. Yang keempat adalah komunikasi silang. Komunikasi silang adalah proses penyampaian mesej atau maklumat daripada orang yang memiliki tahap yang berbeza dengan individu yang lain. So, dalam makna kata kita boleh cakap dua orang ni bukan daripada dalam satu jabatan yang sama. Macam contoh, seorang tu dia daripada jabatan ataupun bidang dalam pemasaran. Lepas tu yang lagi seorang tu dia dalam bidang ataupun jawatan kewangan. So, dia tak memiliki tahap yang sama. Jadi jenis rangkaian komunikasi formal ada 5. Yang pertama adalah rangkaian penghubungan. Rangkaian penghubungan ini dia menyampaikan maklumat dengan sederhana dan maklumat yang didapati itu ataupun yang diperoleh itu adalah sangat tepat. Yang kedua adalah rangkaian Y. Rangkaian Y ini dia adalah hanya subjek sahaja yang berada di tengah dan subjek inilah yang akan berkomunikasi dengan orang lain yang berada di dalam organisasi itu. Seperti contoh, kita boleh cakap yang subjek di tengah itu adalah macam dia adalah orang tengah dalam organisasi tersebut, kerana hanya dia sahaja yang boleh berkomunikasi secara bebas dengan orang-orang lain yang berada di dalam organisasi tersebut. Dan rangkaian Y ini bentuk dia macam huruf Y lah. Yang ketiga adalah rangkaian roda. Rangkaian roda ni dia hanya mempunyai seorang sahaja penyebar yang akan menyebarkan maklumat, menyebarkan arahan kepada orang-orang bawahan. Bila dia hanya ada seorang sahaja ketua yang akan menyebarkan arahan dan maklumat ini, dekat situ ahli-ahli organisasi yang lain dia orang akan macam kurang untuk berinteraksi sebab tak ada keperluan untuk dia orang berinteraksi. Yang keempat adalah rangkaian bulatan. Rangkaian bulatan ini di mana semua ahli berpeluang untuk berkomunikasi dengan yang lain, tetapi ada batasan, ada hadnya yang tertentu. Rangkaian bulatan ini adalah satu komunikasi secara aktif dan cepat. Yang bagusnya dalam komunikasi rangkaian bulatan ini adalah kerana semua ahli dalam organisasi akan turut serta dalam sesi perbincangan. Jadi, keputusan yang dibuat akan mendapatkan terputus ramai daripada ahli organisasi yang lain. Maka di situ akan wujudnya persamaan idea antara ahli-ahli organisasi. Maka tidak akan ada sebarang kesalahpahaman ataupun pergaduhan di dalam organisasi tersebut. Dan yang kelima adalah semua rangkaian. Semua rangkaian ni dia sama seperti rangkaian bulatan, iaitu semua ahli bebas untuk berkomunikasi. Cuma bezanya rangkaian bulatan dia ada had dia. Dalam semua rangkaian dia tak ada had. So boleh berkomunikasi antara satu dengan yang lain.
Cuma yang berbezanya di dalam semua rangkaian ini, semua rangkaian ini dia tidak memiliki ketul untuk memberi arahan ataupun maklumat. So, maklumat yang diperolehi lebih lambat daripada rangkaian yang lain. Jadi, kelebihan bagi komunikasi formal ni adalah pertama, proses dalam mencapai kata putus ataupun keputusan akan menjadi lebih cepat kerana dicapai dengan persetujuan ramai ahli-ahli organisasi yang lain. Seterusnya, yang kedua adalah maklumat, arahan ataupun prosedur yang dapat disampaikan kepada pekerja dengan lebih jelas. Bagi kelemahan komunikasi formal pula adalah, kalau tadi kelebihan dia saya cakap untuk capai keputusan tu ambil tempoh yang cepat, tapi dalam masa yang sama juga dalam sesetengah rangkaian untuk mencapai kata putus ataupun membuat keputusan tu dia boleh menjadi lambat kerana perlu mengikut hierarki, iaitu perlu mengikut tahap peringkat yang berada di dalam organisasi tersebut, seperti mungkin daripada peringkat pengurus, lepas tu turun kepada peringkat ketua, lepas tu turun ke peringkat penyelaras dan baru sampai kepada pihak pekerja-pekerja bawahan. Yang kedua, struktur organisasi yang kurang fleksibel. Ini boleh menyebabkan kesukaran dalam membuat perubahan yang segera jika diperlukan oleh pihak organisasi. Itu sahaja daripada saya. Dan saya akan membentangkan saluran komunikasi tidak formal. Dan saluran komunikasi tidak formal terdapat 4. Yang pertama, untai tunggal atau serantai. Maklumat mengalir dari A ke B dan seterusnya C, rangkaian tidak tepat. Yang kedua, rantai gosip. Seorang yang akan ke sana sini untuk memberitahu semua orang tentang maklumatnya. Ia melibatkan seorang individu memberitahu orang lain secara rawak. Ia melibatkan satu atau lebih kumpulan yang mempunyai persamaan untuk menghubungkan mereka bersama-sama. Yang ketiga, rangkai berkalian. Tidak mementingkan siapa penerima maklumat, dilakukan secara rawak dan rambang. Yang keempat, rantai gugusan. Rantai gugusan A menyampaikan maklumat kepada individu terpilih dan individu itu memberitahu kepada orang lain. Contoh, A memberitahu sesuatu kepada beberapa individu yang dipilih dan individu tersebut pula memberitahu kepada individu lain yang terpilih. Dan seterusnya, kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Yang kebaikan adalah pengumpulan maklumat yang mudah sekiranya pengurus peka, membolehkan pengurusan mengetahui reaksi pekerja sebelum membuat pengumuman rancangan baru melalui komunikasi formal dan mempengaruhi persekitaran sosial dan berkualiti kerja, dan alternatif untuk menampung kelemahan dalam pemprosesan maklumat yang tidak terampung oleh saluran formal. Dan kelemahannya adalah kemungkinan akan ada kesilapan maklumat yang disampaikan dan ada kalanya pekerja manipulasikan maklumat demi kepentingan peribadi dan tidak ada pihak yang mahu bertanggungjawab terhadap penyebaran maklumat, boleh menyebabkan salah faham dan salah tafsir di kalangan pekerja. Dan kesimpulannya adalah komunikasi amat penting dan memainkan peranan besar di tempat kerja. Impaknya ialah menyuntukkan keseronokan bekerja dalam kalangan pekerja, tidak stres melaksanakan tugas dan akan mementingkan produktiviti bekerja. Komunikator yang boleh berkomunikasi dengan berkesan di tempat kerja dapat menyampaikan mesej dengan jelas dan mudah difahami oleh pendengar. Justru komunikasi yang berkesan di tempat bekerja dapat melahirkan individu yang berilmu, berketampilan dan berkeyakinan.